Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Sihat Pak Ali ya? Sihat. Ini mendatang apa pula Pak Ali? Tak kepala. Pak Ali demam. Pak Ali demam. Oh, demam ya? Ya. Gini Pak Ali. Saya datang kemari nak minta duit sewa rumah. Dah 3 bulan Pak Ali tak bayar duit sewa rumah. Bukan Pak Ali tak mau bayar. Pak Ali minta tangguh dulu. Tangguh? Tak boleh lagi Pak Ali. Sudah 1 bulan ke 1 bulan saya bagi tangguh. Sampai sekarang, hutang Pak Ali RM350. Pak Ali bukan tak nak bayar. Biar dulu Pak Ali pergi buat show dulu dekat dataran Sina Kangang. Sina Kangang? Ya. Ada apa kat sana Pak Ali? Food Fest. Oh, Food Fest Taman Belon. Taman Belon. Ya. Kebetulan Pak Ali, saya pun buat show kat situ. Bolehlah Pak Ali. Tak apa. tak apa. Saya bagi peluang Pak Ali. InsyaAllah nanti Pak Ali ada duit, Pak Ali jelaskan ya. Ya, Pak jelas. Anak Pak Ali ada tak? Ada. Ada kat dalam tu. Rohani. Mai tengok ni Cik Jamil datang ni. Oh, sana Rohani. Rohani. Ya, Rohani. Mana Rohani? Sakit kau dah baik kah? Kejap lagi. Jumpa kami di Dataran Senang Kangang 23 hari bulan ni. Hampa nak jumpa kami. Ada sketsa, ada nyanyian, ada lakonan ni. Lakonan Piramli ada. Sudin pun ada. Sudin ada. Beruang pun ada. Beruang. Bukan beruang. Ini Amat Nafsu pun ada. Cuba buka sikit. Ini apa passion pula pakai dah.